Assalamualaikum sahabat. Pagi ni Mak Tok nak pergi pasar Borong. Beli ikan. Jom ke Mak Tok. Besarnya ikan tu. Ikan apa? Murah ni. Tak ada ikan tu. Belah sana. Di sebelah sana. Sini pasar Borong. Pasar Borong Selangor. Kalau beli ikan kat sini, dia harganya okey lah. Kat pasar Borong kan dia murah sikit. Kalau kat kampung, kedai kampung tu dia mahal sikit lah. Nama pun pasar Borong. Tapi boleh beli sikit-sikit pun. Nak cari ikan nak buat laksa. Ikan kembung. Nak cari ikan kembung nak buat laksa. Nak buat kuah laksa. Segar-segar lah ikan dia. Ikan segar ni. Ikan dia segar tu. Besar-besar. Besar. Bolehlah nak beli ni. Buat kuah laksa. Mana bakul dia? Ni, main tak bakul. Oh, ni kedai angka yang selalu kita beli. Ni kedai angka selalu kita beli. Tu ikan apa? Besar ni. Tapi nampak segar lah ikan ni. 3 kilo cukup lah. Dah lah 3 kilo. Okey lah tu. Buat kuah laksa. Buat asam pedai pun sedap ni. Asam pedai rebus. Ikan baru. Dah cukup lah kot 3 kilo. Timbang kat sana. Bawa pergi timbang. Ekor ni ada kilo. Kilo lebih. Okey lah. Besarnya sahabat ikan sekap ni. Sekilo lebih ni. Boleh lah ambil sekilo. Ambil sekilo lebih ekor. Kilo? Ini 1.8 saja. Oh. 1 kilo lebih. Kalau yang ni kecil sikit lah. Ni. Sedapnya tengok ikan caru ni. Segar-segar ikan kat sini semua yang segar-segar. Nak beli sikit lah. Nak buat macam caru sambal. Sumbat, caru sumbat. Ikannya segar-segar kat sini. Cukup lah tu. 5 ekor. Kat sini kan kalau nak tahu ikan ni dia harga dia murah, hari Rabu. Datang hari Rabu memang dia murah. Tak macam hari biasa. Tapi kalau datang hari cuti kan, hari Sabtu Ahad memanglah harga dia naik melambung-lambung. Kalau macam hari ni hari Rabu okey. Mak tu suka datang hari Rabu. Okeylah, cukup ada.
Jualan sahabat dah dapat dah beli ikan tadi. Sekarang Mak Tok nak pergi beli sayur, cili. Nak pergi tempat sayur pula. Tempat sayur baik-baik. Kat sini kena hati-hatilah berjalan. Lincin. Jalannya apa ni, banyak berair. Hati-hati jalan. Lincin. Daun palas pun dah ada orang jual dia. Daun palas buat ketupat. Satu berapa daun palas ni? Oh, nak beli sayur. Tapi kat sini tak ada sayur kampung. Sayur kampung belah sana. Cari selom-selom, pucuk selom. Nak cari pucuk selom. Ni pucuk selom. Bukan. Tak ada pucuk selom. Ni ulam raja. Ni pucuk janggus. Pucuk selom tak ada lah. Tumba ada. Jom pergi kedai lain. Kedai ni tak ada. Kedai ni ada tak? Ni pucuk selom. Nak ambil pucuk selom. Nak buat kerabu. Kerabu dengan ikan kembung. Pilih. Cukuplah 3. Dah banyak lah. Okey dah. Plastik tak nak ambil togel sikit. Oh ni ha. Oh, togelnya cantik. Togelnya cantik. Kalau beli kat pasar borong memang cantik-cantik. Okeylah. Sikit je. Belum jumpa lagi cili api. Nak cari cili api. Cili api banyak tapi yang tu dia memang kurang segar. Cari yang kedai yang selalu beli tu dia segar sikit. Jadi cili api. Buah jering ni, jering cambah. Mana kedai cili apinya? Ni kedai ni. Ni cili api kampung. Nak beli cili api kampung. Mi ni ada tak? Mi apa? Mi yang gardenia tu. Ada tak? Mi apa? Mi boring. Oh, kat sini lagi segar sayur-sayurnya. Tu. Segar. Mana tempat sotongnya? Lagi nak beli apa ni? Jom nak cari sotong. Wah, ikan tu segar-segarnya. Kat sini tengok ikan bawal putih tu. Baru RM29 sekilo. Oh. RM29 je. Bawal putih murah. Ini ikan nyok-nyok RM18 sekilo. Murah ya. RM18 kilo kan. Ini nyok-nyok putih. Nyok putih.
Dari sotong. Mai bakui. Udang sotong besar-besar. Kilo 19 je. Tapi dia kata 20 tapi dia bagi 19. Atau nak pilih. Dari sotong. Lepas tu nak beli udang pula. Apa hitam ni? Udang belah punya. Udang belah. Sanggar laut. Oh. Sini laut ada. Laut. Tiga ujung. Situ pun ada. Besar juga udang ni. Hah? Besar-besar lah juga. Besar-besar kan? Hmm. Boleh lah. Pilih-pilih cantiknya. Standar punya size. Nak ambil ni. Nak ambil setengah kilo boleh? Setengah kilo boleh, boleh. Saya pilih boleh kan? Boleh, pilih tak besar. Kontennya bagi. Saya nak buat konten kena besar-besar. Tadi 26, 28 dia bagi 26. 26 bagi. Okey lah tu. Dia bagi diskaun. Okey lah ni, cukup lah ni. Besar kan? $23 ya? Okey. Dapat dah sotong dengan udang. Dah. Sekarang nak pergi cari ayam pula. Jom pergi cari ayam tu. Oh ni ketam belang-belang. Ketam murah lah cik. Kayak 26 kalau. Semua ada turun diskaun. Sana pun RM2 turun. Nak beli ke ketam? Betul. Oh, akan keli. Takutnya nak pegang. Takut sengat dia. Yang ni okey, kecil-kecil macam ni. Woi, dia hidup lah. Takut jatuh. Bergerak-gerak dia. Ambil ni, ambil bakul. Ambil yang kecil-kecil ya. Saya tak nak yang besar-besar. Ni yang kecil-kecil. Ni okey ni. Carilah. You carilah. Carilah. Besar tu. Set 1 kilo apa ekor? 1 kilo berapa ekor tak? Ada 3, 4, 5. Nak ambil satu lagi. Dah. Dah. Tong ni. Tumpang air. Lala semua dah paket-paket. Semua siap paket. Berapa ni? Ini RM8. RM8. 1 kilo? Bukan 1 kilo, 900. Oh, tak sampai. Dia ada paket semua, yang tak paket tak ada Tak ada. Ambil je lah, kilo. Sekilo 2. Ikan apa ni? Apa ikan? Ya, Sabah punya ikan. Ikan bayan. Ikan bayan. Oh, patut tak nak nampak. Apa ni?
24 tak mahal pun. Kira dua-dua lagi, dua-dua. Tak pernah makan kan ni. Bagus miau. Ikan salmon. Ni satu keping berapa? Satu keping 15, 14, 16. Sama dengan Jaya Gross. Macam Jaya Gross jugalah. Standardnya harga. Okey, nanti. Kari ayam. Kedai ni tak ramai sangat orang. Ambil seko dah. Ambil seko. Mak tu nak beli kelapa muda. Nak beli kelapa. Nak beli kelapa 2 biji cukup lah. Nak buat inti saja. Kelapa 2 biji. Tak mau parut. Oh, ringannya. Sudah parut dah. Hah? Parut 3 saya. Tak mau parut. Mau. 3 ringgit biji. Itu dah. Nak buat inti nak buat inti kuih. Ini pilih yang muda-muda sikit, kulit yang putih-putih. Untuk nak buat inti. Cukup lah tu. Nak buat inti dah. Dah okey. Tanduk. Pisang cokodok ni. Tak apa ini. Dah habis dah memborong. Nak balik dah. Nak balik dah.